Satu perkara orang akan tanya kosnya. Sebenarnya kos Amanari lah kos yang reasonable dengan selari dengan perkhidmatan yang kita berikan. Yang keduanya, satu berita baik kepada masyarakat, terutamanya rakyat Malaysia. Sekarang ni kita ada berkolaborasi juga dengan syarikat insurans, iaitu syarikat Takaful Ikhlas. Di mana dengan hanya kita membeli insurans sebanyak RM10 sebulan, jadi jika berlaku kematian, syarikat insurans Takaful Ikhlas akan membayar pempasan sebanyak RM54,000. RM54,000. Jadi cukup sebenarnya lebih daripada kos yang Amanari kenakan. Okey. Jadi katalah ada balance. Balance tu akan masuk ke dalam harta pusaka menjadi aset baru yang akan diuruskan oleh untuk saya sendiri. Saya telah subscribe dua satu untuk saya, kalau saya mati harta pusaka saya akan dapat RM54,000, dan satu lagi saya beli untuk isteri saya. Dan kalau isteri saya meninggal, akan ada tambahan aset baru, iaitu RM54,000 daripada pampasan syarikat Takaful Ikhlas tadi.